弟兄们，大家好，请起立，我们来唱金堂咏《我的牧人》。上主是我的牧人，我什么也不缺。天主真是我的好牧人，我什么也不缺。他领我走向那草地上，栖息在小溪旁，使得我的灵魂中苏醒。上主是我的好牧人，上主是我的牧人，我什么也不缺。天主引导我常跟随他，走正义的道路，虽令我心思因此有苦，我也无所畏惧，因为主与我同在一起。上主真是我的上牧，上主是我的牧人，我什么也不缺。因父及子及圣神之名，阿们。愿天父的慈爱、基督的圣宠、圣神的恩赐与你们同在，也与你的心灵同在。今天是星期第二主日，在福音中，耶稣向门徒显示自己的容貌。教会节今日的福音提醒我们在世俗之中不断意识到主的人耶稣是我们的救主，并尊重他的旨意生活，好能为今人反映出他的面貌。Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah yang kedua. Dalam Injil hari ini, Yesus mengungkapkan dirinya kepada murid-muridnya. Gereja mengingatkan kita melalui Injil hari ini bahwa selama masa Prapaskah, kita harus terus berdoa untuk mengenali Yesus sebagai Juru Selamat kita dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga kita dapat menampakkan wajah-Nya kepada sesama kita. 各位教友，现在我们大家人最虔诚地主心身躯。我向全能的天主和各位教友承认，我是言行语上的过失，我罪，我的重罪。为此恳请众圣同证圣母玛利亚、天使、圣人和我们各位教友，为我们祈求上主，我们的天主。愿全能的天主赦免我们，赦免我们的罪，使我们得到永生。阿们。求主垂怜。上主，求你垂怜；上主，求你垂怜；基督，求你
大家祈祷。天主，你命令我们听从你爱子的教训，求你赏赐我们谦虚生命里圣言的培育，来日在天上已经化了的灵性之母，互相欢欣的地，上扬你的荣耀。以上所求是靠你的子，我们的主耶稣基督，他和你子圣神唯一天主，永生永王。阿门。我们圣主亚巴郎的祭献，攻读创世纪。那时候，天主是天亚巴郎说：“亚巴郎。”他回答说：“带你心爱的独生子依撒格往玛利亚地方去，在我这是你的第一座山上，把它当作全燔祭献给我。”他们到了天主这是的地方，亚巴郎便在那里筑了一座祭台，拔好木材，然后他便伸手就到要再献自己的儿子。这顶上主的使者从天上喊他说：“亚巴郎。”他答说：“我在这里。”天使说：“不可在这孩子身上下手，不要伤害他。现在我知道你真心敬畏天主，因为你为了我，竟然连你的独生子也不顾惜。”亚巴郎举目一望，看见了一只公绵羊，他的两只脚背站在小树丛中，他便前去捉住那只羊，拿它来代替儿子做全燔祭。上主的使者在天上又呼唤亚巴郎说：“上主说，我指着自己的命发誓，因为你做了这事，没有顾惜你的独生子，我必多多降福你，使你的子孙像天上的星星，海边的沙子那么多。你的子孙必占领他们仇敌的城门。地上万民都要因你的后裔蒙受祝福，因为你听从了我的话。”以上是天主的圣训。感谢天主，大苍勇。我要在天主面前生活于人世间。虽然我受过，我痛苦万分，我仍然保持信心。上
主十分真实。我要在天主面前生活一人世界。上主赐予我生命的不易。我和母亲同样是分明，你接住了我的期盼。我要呼救你的名，向你献上赞颂自己。我要在天主面前生活一人世界。我要在全地的面前，在上主圣殿的庭院，耶路撒冷啊，在你中间向上主传我许的愿。我要在天主面前生活一人世界。攻读圣保禄宗徒致罗马人书。弟兄们，如果天主在我们这一边，谁能反对我们呢？他没有怜惜自己的儿子，反而为我们众人把他交出来，难道不也把其他一切和他一起赐给我们吗？谁能控告天主所拣选的人呢？是使人称义的天主吗？谁能定他们的罪呢？是那已死，或更好说已复活，如今在天主的右边，待我们祈求的基督耶稣吗？以上是天主的圣训。感谢天主，请起立，福音全方父。基督天主圣言，愿光荣归于你。基督天主圣言，愿光荣归于你。有圣父的声音从云中发出说：“这是我的悲爱子，你们要听从他。”基督天主圣言，愿光荣归于你。愿主与你们同在，也与你的心灵同在。攻读圣马库福音。主，愿光荣归于你。那时候，耶稣带着伯多、雅各和若望，单独带领他们上了一座高山，在他们面前
变了容貌。他的衣服那样光亮洁白，世上没有一个漂布的人能漂得那样白。埃利亚和梅瑟也现在他们面前，正在同耶稣谈话。伯多对耶稣说：“老师，我们在这里真好，让我们打3个帐篷，一个美米，一个为梅瑟，一个为埃利亚。”原来伯多当时不知道该说什么才好，因为他们都吓呆了。但是有一片云彩笼罩了他们，用声音从云彩中说：“这是我的爱子，你们要听从他。”他们想是左一看，却看不到任何人，只有耶稣和他们在一起下山的时候，耶稣嘱咐他们：“人子总是这种复活之前，不要将所看见的去告诉任何人。”他们遵守了这话，却彼此讨论从这种复活是什么意思。以上是天主的圣训。基督，我们赞美你。每个人都想获得成功和荣耀，实现这一目标的条件是愿意牺牲和倾听。今天的读经已描述了亚伯兰和服从，牺牲了他唯一的儿子以撒，但神要求他拥有最宝贵的东西，是他的儿子。亚伯兰服从了，正是这种完全的服从，使亚伯兰成为忠心者起步。Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita di dalam kehidupan kita ini semua orang mau sukses dan mau mengalami yang namanya kemuliaan. Ya, nah hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus di atas gunung itu menampakkan kemuliaannya kepada para muridnya. Nah, dan mereka terkagum-kagum ketika menyaksikan kemuliaan Tuhan di atas gunung itu, sehingga mereka mau menetap tinggal di atas gunung itu, karena saking terpesonanya dengan kemuliaan yang mereka lihat itu. Nah, peristiwa ini disebut dalam istilah teologi itu transfigurasi atau penampakan kemuliaan Tuhan ya. Nah, lalu kita semua ini yang mau juga mengalami kesuksesan dan kemuliaan seperti para murid itu tidak ada yang salah, tetapi ada 2 syaratnya kalau kita mau mengalami yang namanya kemuliaan dan kesuksesan. Apa syaratnya? Yang pertama itu adalah kita harus siap untuk berkorban. Dan yang kedua adalah kita harus siap mendengarkan. Saya mulai dengan kita harus siap untuk berkorban. Kalau Anda mendengarkan bacaan pertama hari ini, kisah tentang apa itu tadi? Kisah tentang Abraham. Siapa anaknya Abraham? Yang dia dapat di hari tua? Ishak. Ya. Nah, Anda bisa bayangkan, anak satu-satunya Tuhan minta untuk dipersembahkan. Ya. Kalau Anda di posisi Abraham, Anda tidak punya anak sekian puluh tahun.
lalu tiba-tiba dikasih anak setelah sekian puluh tahun. Tapi setelah dapat Anda besarkan, sudah dewasa, lalu Tuhan minta. Bagaimana perasaan Anda? Mau? Siap? Nah, Anda merasa mungkin tidak siap, merasa rugi. Kenapa saya di-prank? Kenapa saya dikerjai? Saya setengah mati nih, kasih makan, kasih besar. Ini satu-satunya yang saya punya. Barang yang paling berharga. Dibanding semua harta benda, kalau boleh ini saja yang saya ambil, tapi yang lain boleh diambil. Nah, ini yang terjadi dengan Abraham, ya. Benda paling berharga dari dia, itulah anaknya. Itu yang diminta Tuhan, ya. Tetapi kalau kita mendengarkan bacaan yang pertama, ketika Tuhan minta anaknya ini Abraham tidak protes, tidak marah-marah. Bilang, kenapa Tuhan kau ambil anakku? Tidak. Apa yang Tuhan minta, itu yang dia kasih. Makanya dia bawa anaknya ke atas gunung, lalu dia mau persembahkan. Nah, ketika dia mau persembahkan inilah, Tuhan akhirnya yakin bahwa ini orang betul-betul orang yang taat. Kenapa? Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang dia lakukan. Ya, nah makanya sebagai gantinya Tuhan menyiapkan domba. Ya, ada domba yang tersangkut, diceritakan tanduknya itu di semak-semak, lalu itulah yang dikatakan jangan korbankan anakmu, itu gantinya. Tuhan menyiapkan gantinya. Dan karena ketaatan Abraham itulah, ya, nah akhirnya Abraham ini dijadikan sebagai bapak kaum beriman. Ya. Nah, jadi pelajaran untuk kita bahwa kalau kita mau mengalami kesuksesan dan kemuliaan, ya, pertama-tama kita harus juga siap untuk berkorban. Contohnya tadi ini kita sudah dikasih contoh, ya, Abraham. Dia siap berkorban. Berkorban bukan yang kecil, ya, yang paling besar, yang paling berharga. Di dalam kehidupan ini juga berlaku sama, ya. Berbanding lurus itu antara pengorbanan Anda dengan apa yang Anda dapatkan nantinya. Kalau Anda kerja keras, Anda bisa jadi kaya. Tapi kalau Anda malas, jangan harap mau jadi kaya. Jadi berbanding lurus ini, ya, antara itu tadi, kerja keras, pengorbanan dengan hasil. Anda mau sukses ranking 1, harus belajar keras. Karena banyak saingan kan di dalam kelas. Kalau Anda tidak belajar, tidak mungkin ranking 1. Nah ini, jadi berbanding lurus. Nah kadang-kadang kan orang mengatakan, ya, beruntungnya itu anaknya bapak ini, ibu ini. Lalu kalau ditanya kenapa mengatakan beruntung, anaknya dokter. Cetak uang anaknya, karena dokter toh. Pikirannya orang cetak uang. Tapi kalau Anda tanya orang tuanya ini dokter, ya, orang tuanya juga habis-habisan untuk menyekolahkan anaknya jadi dokter. Ya, orang hanya lihat hasilnya, bahwa anaknya sekarang cetak uang karena profesinya dokter. Tapi orang tidak pernah tahu suka dukanya orang tuanya untuk mencetak ini anaknya jadi dokter. Orang jual rumahnya, orang jual mobilnya, orang ketatkan ikat pinggang, ya, supaya anaknya bisa jadi dokter. Orang hanya lihat hasil akhirnya, tapi orang tidak lihat pengorbanannya orang tuanya. Ya, orang tua banyak berkorban demi kesuksesan anak itu. Tapi kita hanya lihat hasil akhirnya. Kita tidak pernah lihat pengorbanannya orang tua. Nah ini, jadi selalu kalau kita mau sukses, syaratnya itu kita harus mau berkorban. Ya, kalau Anda tidak mau berkorban, tidak ada yang namanya kemuliaan dan kesuksesan. Nah berikutnya, 笃今和今天的福音也讲述了类似的故事。神创造了他的独生子，作为我们罪人的赎价。我们这些罪人因耶稣在十字架上的牺牲而得荣耀。Bacaan kedua dan bacaan Injil hari ini juga mengisahkan hal yang serupa seperti bacaan yang pertama. Allah menjadikan putra tunggalnya sebagai tebusan bagi kita pendosa ini. Kita yang berdosa ini dimuliakan berkat pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah sama juga, ya. Kalau tadi kita mendengar pengorbanannya Abraham, bacaan kedua dan bacaan Injil hari ini mengisahkan tokoh yang lain. Kalau tadi tokoh Abraham dengan anaknya Ishak, bacaan kedua tadi dengan bacaan Injil itu mengisahkan tokoh berikutnya yaitu Yesus. Ya, satu orang berkorban
ya, dan pengorbanannya bukan hal yang kecil, ya. Kalau kita lihat Yesus ini berapa bersaudara? Satu saja, anak tunggal ya. Satu saja Yesus ini. Tapi itu justru dijadikan tebusan bagi kita semua ini. Satu orang diambil dari tengah-tengah kita untuk menebus kita yang berdosa ini dengan pengorbanannya di kayu salib. Inilah pengorbanan paling besar untuk kita. Ya, orang yang mau menyerahkan nyawa untuk kita. Ya, untuk menjadi tebusan banyak orang. Satu orang berkorban demi kita ini semua sang pendosa ini untuk ditebus. Ya, sama juga bicara tentang pengorbanan. Kalau Yesus tidak tebus kita dengan pengorbanannya di kayu salib, kita tetap dalam keadaan berdosa. Tapi justru karena pengorbanan Yesus itulah, maka kita ditebus dan diselamatkan.在今生的奋斗中，我们听到许多许诺生活中的享受的和快乐的声音。然而，只有一种声音能够保证幸福和安全，那就是天主的声音。就像今天的声音人物亚巴兰和耶稣听从神的声音一样，我们也被邀请听从他的声音，服从神的声音会带领我们去的成功和荣耀。Di dalam perjuangan hidup kita ini, kita akan banyak mendengarkan janji kenikmatan dan kesenangan hidup. Namun hanya ada satu suara yang menjamin kebahagiaan dan keselamatan sejati, yakni suara Tuhan. Sebagaimana tokoh-tokoh Alkitab hari ini, Abraham dan Yesus taat pada suara Tuhan, maka kita pun diajak untuk taat pada suaranya. Ketaatan pada suara Allah menghantar kita untuk mencapai kesuksesan dan kemuliaan. Nah, kalau tadi dalam pengantar homili ini saya mengatakan ada dua syaratnya orang mencapai kemuliaan dan kesuksesan. Tadi yang pertama kita sudah bahas tentang pengorbanan. Kali ini yang bagian terakhir ini bicara tentang mendengarkan. Ya. Anda maunya anak yang mendengarkan atau anak yang memberontak? Anak yang dengar-dengaran, Anda sayang mana? Anak yang dengar-dengaran atau yang selalu melawan? Yang dengar-dengaran. Kalau Anda punya pegawai yang taat atau yang selalu cuek? Yang taat pastinya. Nah, ini juga sama. Jadi dua syaratnya ya. Pertama mau berkorban, yang kedua mau dengar. Ya. Karena apa? Yaitu tadi, untuk membentuk anak yang berkarakter, dia harus juga belajar untuk mendengarkan. Karena apa? Orang tua kan pasti memberitahu yang baik, yang benar. Nah, anak hanya akan menjadi sukses, mulia, dan berbakti kalau dia taat kepada ajaran orang tuanya. Belajar mendengarkan. Ya. Tapi kalau selalu dikasih tahu ini dia melawan, dia tidak bikin, dia jangan harap juga mau sukses. Kenapa? Tidak belajar mendengarkan. Susah untuk mendengarkan. Sama kan orang kan dalam dunia kerja. Kalau Anda selalu lawan bos, hasilnya apa? Naik jabatan? Tidak, paling Anda tetap begitu saja di posisi yang sama. Atau bahkan bisa dipecat kalau Anda selalu melawan. Tapi justru Anda akan disayang bos, Anda bisa dipromosi, salah satu kelebihannya apa? Kalau belajar mendengarkan, taat kepada bos. Ya. Nah ini juga, tokoh-tokoh ini juga menampakkan hal yang serupa. Abraham ya, kembali disuruh korbankan anaknya, dia tidak tanya, kenapa Tuhan harta satu-satunya yang saya miliki kau ambil. Dia laksanakan tanpa protes. Walaupun saya yakin pasti ketika diminta anaknya itu pergumulan besar ya, karena kembali satu-satunya anaknya. Nah Yesus juga sama, ya, ketika diminta untuk mengorbankan dirinya, ya dia hanya berdoa di Taman Getsemani itu, dia tanya Tuhan tapi tidak dijawab, tapi dia tetap tidak lari. Ketika datang penjaga itu yang para prajurit mau menangkap dia, dia tidak lari. Dia tetap taat. Nah inilah anak yang berbakti. Nah, jadi gambaran yang kedua, syaratnya kalau kita mau sukses, maka harus belajar mendengarkan. Injil hari ini kalau Anda dengar ya,
ketika ada suara muncul dari langit setelah mereka melihat ini kemuliaan Tuhan, Yesus menampakkan kemuliaannya, lalu ada suara dari langit. Apa bunyinya itu suara dari langit? Inilah anak yang kukasihi, lalu dengarkanlah. Ini penting sekali. Ya, itu yang digarisbawahi, dengarkanlah dia. Nah ini juga, kalau kita mau sukses dalam hidup beriman, belajar juga mendengarkan suaranya Tuhan. Ya, kenapa ya di dalam kehidupan ini kita selalu mendengar banyak janji-janji, kenikmatan-kenikmatan, tapi bisa menyesatkan kita. Ya, nah, contoh, ya, ini baru-baru kita lewati apa ini? Pemilu. Ya, ketika pemilu, ya semua ini yang mau mencalon banyak janjinya. Tapi setelah terpilih, hanya segelintir orang yang menjalankan janjinya dengan sungguh-sungguh. Ya. Waktu dia belum terpilih, dia datangi rumahnya orang satu-satu. Tapi begitu dia terpilih, dia masih datang. Tidak tidak kenal mi. Nah itu, ini buktinya. Ya, jangan hanya mendengarkan janji-janji palsu. Ya, belajar juga mendengarkan suara Tuhan, bukan suaranya yang menjanjikan kenikmatan. Janji makan gratis, setelah terpilih makan gratis, betul. Apa dibilang setelah terpilih? 2029. Itu berarti sudah turun tahta baru mau direalisasi. Ya berarti orang lain yang mau realisasi nih, bukan dia. Ya, nah ini. Dan uangnya dari mana kalau mau makan gratis? Dari pajak. Ujung-ujungnya dari kita. Dari kita semua ini. Sebetulnya tanpa janji makan gratis, Anda makan tidak? Kalau Anda ada makan gratis, makan tidak di rumah? Makan. Jadi tidak perlu janji makan gratis. Ya, karena tanpa janji makan gratis pun, kita ini biar tidak ada pemilu tetap makan. Toh. Ya. Perkara apa, lauknya apa, menunya itu beda. Ya, memang beda. Tapi tetap kita akan makan, siapapun presidennya. Ya, nah makanya inilah kadang-kadang kita terpukau sesaat tapi menyesatkan. Ya, karena apa? Mau yang instan, mau yang gratis. Ya, nah makanya supaya Anda tidak kecewa, ya jangan selalu memautkan hati kita, telinga kita kepada janjinya orang, tetapi janjinya Tuhan. Ya, ketika Abraham mendengarkan perintahnya Tuhan, Tuhan menyiapkan gantinya untuk persembahan ganti anaknya. Ya itu tadi domba ya. Nah Yesus juga begitu. Yesus itu memberikan anaknya untuk menjadi tebusan bagi kita, tetapi jangan lupa ada gantinya. Gantinya apa? Kebangkitan. Ya, dialah yang sulung yang bangkit dari antara orang mati. Nah makanya saya bilang keistimewaannya kita orang Kristen, orang Katolik ya, semua nabi itu pernah lahir, termasuk Yesus. Tapi satu-satunya nabi yang bangkit siapa? Yesus. Hanya satu-satunya nabi yang bangkit dari kematian, berarti dia mengalahkan maut, hanya Yesus. Maka Anda rugi kalau Anda meninggalkan Yesus. Ya, karena tadi saya bilang semua nabi sama-sama kita pernah mengalami yang namanya kelahiran. Tapi hanya satu nabi dari semua nabi itu yang mengalami kebangkitan. Berarti dia mengalahkan maut. Itulah Yesus. Nah makanya harusnya kalau dia bisa mengalahkan maut, dia yang tunggal juga yang akan menjamin kehidupan kita, kebangkitan kita setelah perjuangan hidup kita di dunia ini berakhir. Tuhan memberkati kita. 请起立，心静。我信全能的天主父，天地万物的创造者，我信父的唯一子，我们的主耶稣基督。我信他因圣神降临，如同真玛利亚诞生。我信他在毕拉多之真死门廊被钉在十字架上，死而安葬。我信他下父因父第三日从死者中复活。我信他升了天，坐在全能天主父的右边。
我信他要从天降来，审判生者死者。我信圣神，我信生而共教会，诸圣的相通。我信罪过的失明，我信肉身的负荷，我信永恒的生命。阿明。亲爱的兄弟姐妹们，上主去世，我们人都不完善，只有根据苦耐劳去我牺牲的人才能得救。现在我们怀着忏悔的心动声祈祷。请为一切信友祈祷，求主恩赐他们正确的观念，使他们体验到基督先该受苦，而后获得光荣的真正意义。我们同声祈祷。求主父听我们。请为信主的医生们祈祷，求主赏赐他们慷慨和博爱的精神，使他们甘心为病患者服务，并谆谆劝导病人，善度天主给予的考验时期。我们同声祈祷。求主父听我们。请为那些为了信德而被迫害的人祈祷，求主增加他们的勇气，在痛苦中常思念基督许诺给他们的百倍赏报。我们同声祈祷。求主父听我们。请为本堂区的教友祈祷，求主赐给他们救人的心活，在日常生活中不怕吃苦，实践爱德，一言一行做基督的见证。我们同声祈祷。求主父听我们。Mari dalam perayaan Ekaristi ini kita juga mendoakan semua saudara-saudari kita yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya, khususnya bagi Angela Agustin Pamula, Oma Litwina, Paula Kartika, dan Bapak Herman Sentosa. Tuhan, lawatlah semua saudara-saudari kami yang sedang sakit ini. Semoga berkat lawatan-Mu mereka kembali memperoleh semangat hidupnya dan mujizat kesembuhan dari-Mu. Berkati juga obat-obatan yang dikonsumsi, juga dukungan tenaga medis dan cinta keluarga yang dicurahkan bagi kesembuhan mereka sekalian. Biarlah karena kasih-Mu, mereka juga senantiasa menaruh pengharapannya hanya kepadamu. Marilah kita mohon. 求主父听我们。 Mari juga dalam Ekaristi ini kita mendoakan saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita, khususnya bagi Bapak Go Chi Kim, Oma Veronica Ernilolo, dan Bapak Peri Kurniawan. Tuhan, sambutlah di tanah air surgawi semua saudara-saudari kami yang sudah mendahului kami. Semoga berkat kerahiman hati-Mu Engkau menebus mereka dari segala dosa dan kesalahan mereka, dan memperkenankan mereka menikmati kebahagiaan abadi bersama-Mu. Perkenankan juga keluarga yang masih berjuang di dunia ini, agar berkat terang dan dukungan Roh Kudus, mereka tetap dengan semangat melanjutkan perjuangan hidup ini, karena yakin percaya Engkau senantiasa menyertai mereka. 我们同声祈祷。求主父听我们。上主，你愿意你的教会再次更生失去，个性理性求你将福音的精神帮助到我们心中，使我们能彰显成真爱人。以上所求是靠我们的主基督。阿明，请坐下，方显荣。主，请收纳我，奉献身心。主天主，请收纳我自由，
不借主而飞，因随是因，尽将所有纷飞，一切所有有而管理自卑，为民是从生以虽不违背，为万物主恩赐生从生爱，无心一主，此外别无贪图。各位加油，请你们祈祷完全能的天主圣父，收纳我和你们共同分享的圣曲。望上主从你的手中收纳这个圣祭，为赞美并光荣他的生命，也为我们和他整个教会的益处。上主，求你因我们所做的奉献，洗刷我们的罪恶，深化迷信中的圣心，好能前地准备将要来临的逾越节。以上所求是靠我们的主基督。阿门。愿主与你们同在，也与你的心灵同在。请就心向上，我们全心归向上主，请大家感谢主，我们的天主。只是理所当然的。主圣父全能永生的天主，借着我们的主基督，我们时时处处感谢你，是在世里所当然的，并能使人的救。基督乡们都有高了自己的希望，在圣山上给他们显示了自己的光辉，为彰显法律和先知所作证的真理，人必受尽过苦难，才能到达复活的光荣。因此，我们随端天朝深深真荣你的伟大，不停的欢呼。圣圣圣。圣圣圣，圣主万有的主，你的光荣充满天地，丰富之声。响彻音响，奉主名而来的，当受赞美，丰富之声，响彻音响，奉主名而来的，当受赞美。
上主，你是在许生生的，你是一切生德的根源。因此，我们来到你台前，又不是教会共同庆祝本周的第一天。基督总是这种复活的日子，你依靠主的，是到坐在你的右边。我们高大的名，更求你拜见圣神，生活这些礼品，是成为我们的主耶稣基督的身体圣水。他甘愿是伸缩那时，拿起面饼，感谢了，分开，交给他的门徒说：“你们大家拿去吃，这就是我的身体，将为你们而牺牲。”晚餐后，他同样拿起杯来，又感谢了，交给他的门徒说：“你们大家拿去喝，这一杯就是我的血，新而永久的盟约之血，将为你们和众人尽流，以是免罪恶。你们要这样做，来纪念我。”信德的奥迹，基督，我们传报你的生死，我们歌颂你的复活，我们期待你光荣的来临。上主，因此我们纪念基督的生死与复活，向你奉献生命之粮，求恩慈悲，感谢你，是我们的财米，台前是分米。我们恳求你，是我们分享基督的身体圣血，并因神合而为一。上主，求你纪念不是的教会，是你的子民，效忠我们的教宗方济各，我们的主教罗王和方济各，以及全体圣职人员，都在爱的中里转完善。求你也纪念怀着复活的希望而安息的兄弟姐妹，并求你纪念我们的祖先和所有救世的人，使他们像将你光辉的生荣。求你纪念我们众人，使我们都有天主举目东正荣父玛利亚，圣母的正被圣若瑟，最圣中途，以及你所喜爱的历代圣人、圣女，共享永生，并使我们借着你的圣子耶稣基督，赞美你，颂扬你。全能的天主圣父，一切崇敬和荣耀，借着基督协同基督，在基督内并联和圣神都归于你，直到永远。
我们今顺从救主的顺序，有正所他的教导在肝肠。请起立。我们的天父，愿你的名受宣扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人群，如同在天上。求你今天赏给我们只用的食粮，求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样。不要将我们陷于诱惑，但求我们免于凶恶。上主救命中一切在火中，拯救我们，恩赐我们的时代的享平安，更求你大发慈悲，保佑我们脱免罪恶，并在一切困扰中获得安全，使我们虔诚期待永生的幸福和救主耶稣的来临。天下万国，普世权威，一切荣耀永归于你。耶稣基督，你曾对宗徒们说：“我将平安留给你们，将我的平安赏给你们。求你不要看我们的罪过，但看你教会的心的平安，照你的圣意，使教会安定团结，你是天主永生永王。”阿门。愿主的平安常与你们同在，也与你的心灵同在。请大家呼求平安。羔羊颂。出免死罪的天主羔羊，求你去怜我们。出免死罪的天主羔羊，求你去怜我们。出免死罪的天主羔羊，求你赐给我们平安。请看天主的羔羊，请看救免死罪者，能招来不生焉的人是有福的。主，我担不起你来到我心里来，只要你说一句话，我的灵魂就会痊愈。
林楚荣。无主之身体，灵魂之生养，赎罪之生命无天羔羊。哦，因此玛纳免救星隐藏，内涵主身为罪人的偿。帝王主之中，心会之天有意，刚毅之天阳上临报以，真爱之手旁，爱情之标记，犯罪之天要产生自己。不敢以耶稣可爱可亲重，会真肯将来天生服从，顺为此隐藏，自留名求心，共领人我心各因欢迎。请大家祈祷。上主，我们在此生生世中分享了你生息的荣耀，由衷地向你称谢，因为你使我们身在真实，越意尝到了天上的圣位。以上所求是靠我们的主基督。阿们。Shalom dan selamat siang untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang menyempatkan diri untuk mengikuti perayaan Ekaristi berbahasa Mandarin pada siang hari ini. Pertama-tama kami atas nama pengurus Misa Kudus berbahasa Mandarin Paroki Kristus Raja Andalas mengucapkan terima kasih kepada Pastor Oslan yang sudah mempersembahkan perayaan Ekaristi untuk kita semua. Satu dua hal yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah terima kasih untuk dukungan kita terhadap keberlanjutan dan keberlangsungan dari Misa Kudus berbahasa Mandarin. Tanpa dukungan dan bantuan dari kita semua dalam berbagai bentuk, tentu saja perayaan Ekaristi berbahasa Mandarin di Paroki Kristus Raja Andalas ini tidak dapat berlangsung. Untuk itu sekali lagi diucapkan terima kasih. Untuk Misa Kudus berikutnya, Misa Kudus berbahasa Mandarin akan kita selenggarakan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024. Sekali lagi untuk Misa Kudus berbahasa Mandarin
pada kesempatan berikutnya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pada pekan terakhir dalam bulan April. Dan akan ada pengumuman dan flyers yang akan disampaikan ke paroki-paroki kita masing-masing yang berada di luar paroki Kristus Raja Andalas. Yang berikutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan juga meningkatkan kuantitas dari peserta Misa Kudus berbahasa Mandarin, maka pengurus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan yang lebih teratur, lebih rutin, dan itu akan disampaikan di dalam WA group dari Misa Kudus berbahasa Mandarin, di mana kita semua tergabung di dalamnya. Dan juga kami akan terus mengupayakan untuk menghadirkan lebih banyak orang-orang muda dalam kegiatan Misa Kudus berbahasa Mandarin. Saat ini di Paroki Kristus Raja Andalas ada kelompok yang baru dibentuk pada bulan Oktober tahun lalu, tanggal 28 Oktober tahun 2023, namanya kelompok Remaja Katolik Kristus Raja Andalas. Di sini berkumpul mereka-mereka yang berada pada usia sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Dan di sini juga anggotanya sebagian besar berasal dari sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Mandarin. Jadi kami sementara mengupayakan supaya mereka juga bisa ikut serta. Hari ini sebagian mereka ikut membantu kita dalam melaksanakan perayaan Ekaristi sebagai putra-putri altar. Tapi nanti pada kesempatan-kesempatan berikutnya akan lebih banyak lagi kita harapkan kehadiran orang-orang muda kita. Mengapa? Karena orang muda adalah tulang punggung dari kelompok ini untuk bisa berkembang lebih maju di masa-masa berikutnya. Dan tentu saja harapan kami, Bapak Ibu yang berasal dari luar Paroki Kristus Raja Andalas juga tentu saja diharapkan untuk bisa menggerakkan orang-orang muda yang ada di parokinya masing-masing, terutama yang bersekolah atau belajar di sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Mandarin sebagai salah satu bahasa asing yang diajarkan di sekolah. Begitu juga kami pengurus akan mengupayakan untuk bertemu dengan pimpinan-pimpinan sekolah, baik sekolah Katolik maupun sekolah non-Katolik yang mengajarkan bahasa Mandarin, untuk juga bekerja sama dalam rangka menghadirkan anak-anak kita untuk ikut serta dalam kegiatan Misa Kudus berbahasa Mandarin sebagai bagian dari program Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar salah satunya adalah memberikan pengalaman belajar, terutama pengalaman belajar dalam menggunakan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Mandarin, yang bisa mereka praktekkan dengan mengikuti secara langsung praktek berbahasa Mandarin dalam perayaan Ekaristi. Demikian rencana-rencana ke depan, dan sekali lagi kami atas nama pengurus tetap memohon dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu semua. Demikian penyampaian kami, terima kasih untuk perhatian kita semua. Tuhan memberkati. 愿主与你们同在，也与你的心灵同在。愿全能的天主、圣父、圣子、圣神降福你们，并永远与你们同在。阿明。弥撒礼成，感谢天主。我们继续就传福音吧。阿明。李成勇，心从天主。心从天主我父，心从天主。圣修行
仰望天主，世间富贵顺用，祈主真土，不怕艰难困苦，不论光荣记住，仰望天主，仰望天主。午安，谢谢大家。